Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Para pendengar dan pecinta buku sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Maryam Al-Husna binti Nur Muhammad dan berumur 11 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan LKTP Selancar 1, Rompin Pahang. Kod sekolah saya ialah CBA 8021. Hari ini, saya ingin berkongsi sebuah kisah menyentuh hati yang bertajuk Kasihnya Ibu. Buku ini mengangkat tema kasih sayang seorang ibu yang sering disalaherti oleh anaknya sendiri. Novel hasil pena Hafiz Daim ini sangat menarik dan penuh dengan nasihat dan pengajaran yang boleh jadikan iktibar, terutamanya kita sebagai anak. Buku terbitan PEP Publications ini telah diterbitkan pada tahun 2022. Buku ini mempunyai 78 halaman dan mempunyai sisipan kandungan sebanyak 10 bab. Mari bersama saya hingga ke akhir untuk bersama-sama kita mendalami dan mengupas buku ini dengan lebih dekat lagi. Buku ini mengisahkan seorang remaja bernama Alia yang sering berasa seperti anak angkat dalam keluarganya sendiri. Kenapa? Kerana dia merasakan ibunya Tuan Tasnim suka berleter dan selalu membanding-bandingkannya dengan orang lain. Alia merasakan dia tidak patut untuk dilayan dan dimarahi seperti anak kecil. Berikutan, dia sudah menginjak remaja. Alia mula menyimpan rasa sakit hati. Dia menyalahkan ibunya sehingga dia tidak sempat untuk menyiapkan kerja sekolah yang diberikan oleh gurunya kerana dia perlu menjaga 2 orang adik lakinya semasa ketiadaan ibunya di rumah. Baginya, ibunya hanya tahu mengkritik tanpa sedikit pun menunjukkan kasih sayang. Namun, dalam diam, Alia tidak tahu berapa dalam kasih sayang ibunya. Bebelan itu bukan kebencian, tetapi tanpa peduli. Larangan itu bukan menyekat, tetapi untuk melindungi. Cerita ini mencapai klimaks pelukisannya apabila Alia tekad untuk lari dari rumah sehingga sanggup tidur di taman permainan. Alia mengalami kemalangan ketika hendak menyeberang jalan. Sebuah kereta melanggar Alia menyebabkan dia tidak sedarkan diri dan koma selama 3 bulan. Semasa koma, Alia telah bermimpi dia menjadi seorang ibu. Alia berasa terkesan apabila dia sendiri merasai bagaimana rasanya mempunyai anak yang tidak mendengar kata. Pada masa itu, Alia terpukul dengan perasaannya sendiri. Betapa selama ini dia salah faham ibunya tidak pernah membenci. Sebenarnya, semua yang dilakukan adalah kerana kasih sayang dan sayang yang tidak terhingga. Tapi, adakah Alia sempat meminta maaf kepada ibunya? Adakah hubungan mereka kembali jernih? Atau sesuatu yang lebih menyedihkan berlaku? Untuk mengetahui jawapannya, bacalah Kasihnya Ibu. Kerana kisah ini bukan sekadar cerita biasa, tetapi suatu peringatan buat kita semua tentang betapa berharganya kasih seorang ibu. Terdapat banyak pengajaran yang boleh dijadikan iktibar di dalam buku Kasihnya Ibu ini. Nilai hormat menghormati dan kasih sayang ada diselitkan dalam buku ini yang mana perlu diterapkan dalam diri setiap ibu bapa. Bahkan kita sebagai anak. Pada pendapat saya, gaya penulisan buku ini sangat menarik dan mudah difahami. Penggunaan bahasa yang digunakan juga telah memudahkan murid sekolah rendah seperti saya untuk membaca dan memahami karya yang sudah dihasilkan ini. Sebelum mengakhiri bicara, izinkan saya tinggalkan pantun ini. Tinggi bukit, puncaknya rimba, pohon meranti tegak berdiri. Selagi ibu masih bersama, jangan biarkan hati tersakiti. Sekian sahaja bicara buku hari ini. Semoga semua lebih menghargai insan bernama ibu sebelum terlambat. Terima kasih.